Kau tahu tak macam mana elektrik boleh sampai ke rumah kau? Semua bermula kat loji jana kuasa. Dekat Malaysia ni ada yang guna air, arang batu, gas, solar, macam-macam sumber. Dari situ tenaga itu ditukar jadi elektrik guna satu mesin besar yang dinamakan generator. Lepas tu elektrik tu dihantar ke pencawang utama. Tapi masa ni lah voltan dia tinggi gila sebab dia kena jalan jauh, merentas negeri, kampung, bandar semua. Itu sebab kita ada tiang-tiang besar tu, kalau perasan kan. Dari pencawang utama tu, elektrik akan pergi ke pencawang kawasan ataupun distribution. Kat sini dia diperlahankan sikit guna transformer. Maksud diperlahankan tu, dikecilkan sikit voltanya. Kira macam nak sesuaikan dengan kegunaan rumah-rumah lah. Macam kau dan aku guna ni selalu, takkan kita nak pakai voltage yang besar tu. Lepas tu, elektrik tu sampai ke rumah melalui kabel sampai je dia masuk meter TMB. Tu yang kira penggunaan kau tu. Dari situ dia masuk dalam papan agihan, barulah pergi ke semua switch, lampu, kipas, soket, semua yang kau guna hari-hari lah. Senang cerita, kau tekan switch, zap, terus menyala. Tak mudah sebenarnya untuk menghasilkan tenaga elektrik ni, tapi semua itu bukan magic. Dia ialah sistem yang tersusun dan laju. So lepas ni bila kau charge phone, tengok TV, pasang aircon, ingat balik betapa jauhnya perjalanan elektrik tu sebelum sampai ke rumah kau. Dan yang paling penting, guna dengan bijak. Jangan membazir, jangan cuai, sebab elektrik tu boleh menyelamatkan atau membahayakan. Ciao.